isteri yang nombor 2. Ini anak isteri nombor 2. Tapi isteri nombor 2 tadi, dia tak berkahwin secara legal, tak ada sijil nikah, tak kahwin secara rasmi. Kerana nak kahwin secara rasmi, dia kena mohon dengan mahkamah, kena ada perintah kat poligami, baru dia boleh poligami. So dia kahwin secara dia panggil apa? Dia panggil secara sebab dalam agama, dalam kumpulan ni, dia nikah 2 kali. Dia nikah dengan dia sendiri dulu, dia panggil apa istilah, lupa dah saya. Kalau kita panggil secara syar'i, nikah secara syar'i, dia bukan syar'i, yang pun dah lupa dah saya. Lepas tu nikah secara legal, nikah secara legal tadi mengikut undang-undang. So anak yang isteri nombor 2 tadi, sekiranya dia berkahwin secara syar'i saja, tak ada sijil nikah, tak ada surat nikah mak ayah tadi, tapi sah lah sebab dia nikah melalui walinya ada, ayah dia ada, rukun nikah ada, semua cukup, syaratnya sah. Tapi dari segi legalnya tak sah. So bila anak ni lahir, dia gunakan sijil nikah isteri pertama. Dia gunakan sijil nikah isteri pertama sebab sijil pertama ada sijil nikah. Jadi bagaimana pemalsuan buku pin tu dia pandailah buat. Jadi dia bankan kepada ayah, tapi maklumat ibu tadi bukan maklumat ibu yang sebenar. Memang dia adik-beradik lah. Dia dengan anak yang isteri pertama pun dia adik-beradik